Ayu. Cik Ayu mana? Cik Ayu. Part pertama adalah Izzati 91. Okey, Puan Izzati. Orang typing ke? Okey, tahniah Puan. Okey, tahniah Puan Izzati. Tetapi untuk round ini, pihak penganjur telah berbaik hati, bermurah hati untuk menambah 2 lagi. Gerak dulu. Okey, sebelum saya mengumumkan pemenang yang kelima ini, esok kita ada majlis penutup berres dan juga foto dan typing Peking 2023 pada 25 pada pukul jam 2.30 petang. Kalau tuan-tuan ke lapangan, silalah hadir untuk sama-sama memeriahkan majlis esok. Okey, tempat kelima adalah Anisha. Anisha siapa? Anisha. Oh, yang besar ke yang kecil Anisha ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Tahniah kepada yang menang. Kalau yang belum berjaya, kita jumpa lagi esok pada jam 11 suku pagi. Kita punya final Kahoot. Tetapi kalau hari ini 5, ada tambahan 2 dari kebiasaan. Esok mungkin ada 7 atau 9 hadiah. Saya tak pasti. Kita kena tunggu esok. Kalau tuan-tuan berminat, ada ke lapangan, jom sama-sama raikan dia esok. Okey, terima kasih banyak. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih tuan-tuan. Okey, terima kasih kepada Encik Sulaiman. Sementara kita menantikan, masih lagi kita menantikan keputusan para pemenang. Kalau tak ada saya voucher percuma tiket masuk zoo dan CJ penyertaan. Tempat ketiga jatuh kepada adik Nur Hafizah Imani. Kita beri tepukan sikit kepada adik Nur Hafizah Imani. Jatuh kepada adik Nur Amani Damia binti Anwar. Tahniah adik. Membawa wang Nur Anis Safiyah. Tahniah kepada adik Ahmad Fakrul Anas. Ada adik Ahmad Fakrul Anas. Dahulu. Okey, saya akan nyatakan hadiah Saguati yang akan membawa wang tunai RM50 voucher diskaun dan CD penyertaan. Hadiah wang tunai boleh dituntut di kaunter urus dia, iaitu Saguati yang pertama adik Oh, jadi gini. Awak tengok berapa kau makan. Jangan jatuh nanti. Haji banyak sangat. Bagi yang kecil. Habis Izzat tu ambil. Ambil yang kecil-kecil. Yang pecah kecil tu. Tu. Haji, cium. Ya, Haji. Mr. Berry. Tumpah nanti.
Sabar.